Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hey! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni viral. Ada seorang wanita mendakwa ada anggota polis ajak check in. Kenapa? Tapi bukan setakat dakwaan lah. Dia ada curi-curi rekod lah ketika beliau dia macam kena tahan polis. Roadblock ke apa aku tak pasti. Tapi jom kita tengok sama-sama rakaman itu dan kita buat reaction sebab ada pula lepas-lepas tu ada benda lainnya pula yang berlaku. Let's go. Rumah saya perempuan je. Dia nak masuk lah. Kat mana ya? Kat mana? Ramai. Jauh. Tak jauh ke? Ui, siap ajak datang rumah. Jauh lah. Ramai kat Lelaki Taman Mata tu. Daripada kat rumah. Balik. Balik kerja. Saya hotel. Cari hotel. Lusa kerja tak? Isnin tak? Besok ada apa? Lusa hari Ahad. Ahad. Lusa hari Sabtu. Pagi ni. Sabtu, Ahad. Ahad saya kerja kerja apa? lagi. Tapi Pagi. middle shift kot. Tengah hari lah. Sebab saya belum 5 jam lagi. Sebab F&B kan ada Dulu saya kerja F&B tau. 7 hari. Kan 7 hari kan? 7 hari 5 hari kerja, 1 hari 5 jam, 1 hari cuti. So 5 jam belum lagi. Cuti Isnin. So Ahad 5 jam. Ahad 5 jam. Ni saya kerja petang. Balik program malam. Tak apalah, order nanti WhatsApp ke apa tu. Telegram ke apa tu. Jom lah. Telegram. Aku saya kena balik juga ni. Saya kerja. Saya kerja lah. Sekejap sangat. 10 minit je. Apa dah? 10 minit. 10 minit. Kenapa? Nanti lah, esok. Orang nak jarang. La ilaha illallah. Betul, nanti jumpa. Kalau ada cari. Betul. Betul, mungkin menipu tak? Apa dah? Takut. Saya takut lah saya ada kan. Saya kena lari ni. Tapi tu kan doktor kadang-kadang orang nampak. Tapi tu. Esok aja jumpa. Esok. Esok mesti balik kerja pagi ni nak tidur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap. Oh, nak sekarang juga. La ilaha illallah ni polis cap ayam mana pula ni? Dan dikatakan lepas tu perempuan ni dia pergi buat report polis dan ada kenyataan juga dia buat report polis tu apa yang jadi. Dia update dekat dia punya story lah. Dia cakap dekat sini, aku baru balik dari balai, aku tak jadi buat report. Betul doh, polis sentiasa cover polis. Jadi lepas ni kalau ada apa-apa, rekod je, jadikan bahan bukti viralkan. Aku tak boleh belah, polis tu cakap aku ni seolah macam nak views, like. Jadi okey tak apa, lepas ni jumpa spesies macam ni kita tular je. Biar malu satu Malaysia, tindakan dia kita ambil sendiri, kita pijak dia ramai-ramai. Anggota ke tidak ke. Sakit pula hati. Lepas tu nak cakap, selalu pergi kelab kan? Normal lah, laki ajar check in. Bad mood aku, terus aku balik. Pergilah, mati. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Ni, sebelum apa-apa, aku nak tanya. Bukan hari tu katanya polis akan dipasang body cam ketika menjalankan tugas? Macam tak ada je ataupun dah ada? Aku tak tahu. Mana pergi body cam tu? Aku ni seorang yang macam berpegang pada prosedur, SOP, undang-undang dan aku selalu cakap lah, kalau jadi apa-apa ke yang berkaitan dengan anggota salah laku dan sebagainya, pergi buat buat report polis. Tapi tengok macam alah, buat report polis pun
Polis pun nak cover polis. Lepas tu siap cakap macam tu pula. Boleh judge pula siapa yang buat report tu. Oh, normal lah. Perempuan clubbing, orang ajak check-in. Aduh. Ni, kepada pemerintahan tertinggi polis di Raja Malaysia. Aku nak cakap satu benda je. Kalau jadi benda-benda macam ni yang melibatkan anggota polis yang ada bukti bagai, buang je lah. Tak payahlah nak pergi transfer jauh-jauh duk Labuan ke benda ke cuti apa tanpa tugas apa benda, cuti tanpa gaji sekejap ke benda tu. Buang je. Orang-orang macam ni tak perlu wujud dalam perkhidmatan polis. Ni nanti bila aku cadangkan suruh buang, kesian dia ada anak, dia ada family. Kalau dia fikir dia ada anak, dia ada family, dia tak buat benda-benda macam ni. Ini yang menyebabkan kadang-kadang aku setuju juga kenapa patut juga rekod, viralkan. Yalah sebab bila kita nak ikut channel undang-undang yang betul, tiba-tiba tak dapat keadilan yang sewajarnya pula, kita tidak dilindungi pula. Dia pergi buat report boleh cakap tak payahlah ni normal lah check in apa semua. Ini juga yang menyebabkan kadang-kadang rakyat Malaysia ni dah berasa tak selamat dah duduk dekat Malaysia. Yang sepatutnya melindungi pun dah tak melindungi dah. Ni dah macam cerita polis Venezuela, polis Brazil apa semua kan, polis Spain apa semua yang polis cover polis buat jahat apa semua kan. Tak patut berlaku. Tak kisahlah yang buat report ke yang dalam masalah tu nampak rupa pergi clubbing ke, nampak macam ayam ke apa. Tugas kau, tanggungjawab kau melindungi dorang. Lagi satu, tak segan ke pakai uniform apa semua, siap dekat lambang polis tu ada Allah Muhammad. Tiba-tiba kau ajak perempuan pergi check-in pula. Aduh, memalukan lah. Nampak gaya memang terpaksa lah rakyat mengambil tindakan sendirilah. Viralkan, rekod. Sebab buat polis report pun tak jalan. Memang nak kena jaga kita lah. So, aku harap pihak PDRM menjalankan tugas kan. Itu je lah yang aku boleh cakap. Dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan harap tindakan ni yang keras, yang boleh bagi pengajaran kat semua juga anggota polis yang lain. Tapi nampak gaya macam anggota polis pun macam yang muda-muda ni, yang baru 2 tahun 3 tahun ni kan, baru nak tunjuk lagak sikit kan. Tak kenalah bang pakai uniform kau pergi ajak perempuan check in pula. Kalau korang setuju dan suka video ni, boleh share. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Semoga semuanya dilindungi. Memang nak kena minta dekat Allah je ni. Allah, lindungilah kami. Dan semoga semuanya dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Wish. Tak boleh brand tu. Berani gila. Nak ajak perempuan check in dengan pakai baju polis pula tu. Alah.